Boleh ke nak minta ustaz ijazah amalan selawat dan zikir? Terima kasih. Jadi pada akhir zaman ni banyak ke berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak ke, sebanyak-banyak mungkin. Paling kurang 1000 kali sehari. Selagi istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 1000 kali juga. Selawat dengan istighfar boleh kita buat pada semua keadaan. Tak ada air semaya, tak tutup aurat, boleh kita sebut istighfar dan selawat. Manakala kalau baca Quran, mungkin kita kena jaga air semaya. Mungkin kita kena ada, kalau kita orang Tino mari kota, tak boleh dah baca Quran. Kalau selawat, kalau istighfar, boleh. Sekalipun bagi perempuan yang mari period dia. Mari kota dia pun boleh lagi. Maka carilah satu amalan yang dapat sentiasa menghubungkan kita dengan Allah dan Nabi kita. La ilaha illallah. Tambah lagi. La ilaha illallah. Tak boleh la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Ajar sebut gitu dah.